Sakit sangat hati tu. Ini sakit hati kat Tengku Ismail aku rasa. Aku ambil peluang, kalau ada orang boleh mengewar-warkan dekat media sosial pasal boykot, aku pun boleh mengewar-warkan aku tak setuju dengan UM ni. Memang tak setuju. Jadi kita kena war-warkan tak setuju dengan diorang nak boykot. Aku lebih kesiankan 12 pemain atas padang. Aku excited juga nak tengok Tan Cheng Ho join balik. Sebab sebelum Tan Cheng Ho keluar daripada Harimau Malaya dulu, gameplay taktikal Harimau Malaya ni dah cantik. Daripada long ball pergi tiki taka. Kalau anak kita, kawan kita yang main, ahli saudara mara kita yang bermain dalam skuad kebangsaan tu, kau gembar-gemburkan kat media sosial ni, boykot seluruh rakyat Malaysia, boykot. Ini boykot fasa 1 tau. Mana dia ada fasa 2, fasa 3, ekosistem bola sepak Malaysia akan lumpuh. Seram dengar tu. Macam mana dia nak boykot tu. Fasa 1 boykot tak pergi stadium. Fasa seterusnya akan boykot sampai ekosistem bola sepak Malaysia ni run up. Kau macam sakit hati je. Sakit sangat hati tu. Ini bukan sakit hati kat isu-isu yang dia minta ni, sakit hati kat Tengku Ismail aku rasa. Kena ada peri kemanusiaan sikit lah. Kau nak boykot skuad kebangsaan tu, pemain-pemain atas padang tu yang kesian. Misi dia orang daripada sekolah rendah main bola sepak nak wakil Malaysia nanti. Alhamdulillah dapat. Bila dah dapat, rakyat Malaysia pula nak boykot. Silap pengurusan, pemain jadi mangsa. Kau tak kesian ke pemain-pemain? Diorang bertunggu lumus, tinggal anak bini, tinggal family, apa semua, duduk main bola, main untuk Malaysia. Kita boykot disebabkan pengurusan yang silap. Isu 7 pemain warisan yang tak habis-habis.